الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mudah-mudahan semuanya sihat, afiat, gembira, seronok, puasa, tenang jiwanya, lapang fikirannya, cerah hatinya, subur imannya, dan mudah-mudahan insya-Allah satu persatu amalan kita dapat kita jalankan dengan baik, sempurna, menepati syarak, diterima oleh Allah. Pada masa yang sama, perut kita sihat, kita dapat sempurnakanlah amal ibadah yang lain insya-Allah. Amin. Allahumma. Semoga Allah masukkan kita dalam kategori orang-orang yang diterima puasanya dan diberikan ganjaran yang besar dari Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri melainkan puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberikan pembalasan ganjaran atas puasa yang dia laksanakan. Sebahagian ulama mengatakan sebab puasa ni sedikit unik. Untuk riak dengan puasa tu susah. Bukan tak boleh, susah. Agak susah sikit sebab dia dia akan mengalami kesusahan, dia akan mengalami kesulitan. Jadi untuk dia berbangga tu agak sukar sedikit berbanding amalan soleh yang lain. Baik, tajuk kita. Allah tidak terkesan dengan dosamu. Terkesan yang nak dimaksudkan sini apa? Terjejas. Terkesan yang nak dimaksudkan sini apa? Terganggu. Allah tak terganggu, Allah tidak terjejas, Allah tidak terkurang apa pun dengan dosa kamu. Baik. Soalannya, sebelum masuk ni. Soalannya. Kalau ada orang buat dosa. Dosa itu haram. Dan dosa yang dia buat itu adalah dosa kecil. Kemudian dia anggap, ya Allah, besarnya dosa saya, besarnya kesalahan saya, buruknya maksiat saya, dahsyatnya diri saya, tak senonohnya perangai saya. Dia anggap dosa tu besar. Soalan saya, bagus ke tak bagus? Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Ke bagus? Ke gosbah? Baguslah. Baguslah. Oh, ada tambahan lain pula. Ingat bagus, sangat bagus, gosbah. Ada baguslah. Oh. Dia boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus. Pengarang sekarang ni nak masuk dalam bab ni lah. Kan kita kan pada zahirnya, bagus, sangat bagus lah. Memang bagus lah. Tapi pengarang nak jelaskan. Dia boleh jadi sangat tak bagus. Boleh jadi. Okey, jadi itu mukadimah dia tu. Okey, contoh. Perasaan yang sama jadi bagus. Contoh. Kalau dalam fikirannya, dalam hatinya, ketika dia menganggap bahawa besarnya dosa saya, banyaknya maksiat saya, buruknya kederhakaan saya, teruknya perangai saya. Kalau dia tu begitu, dengan fikiran, dengan pemahaman bahawa aku perlu bertaubat dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mesti betul-betul tinggalkan semuanya. Aku mesti betul-betul menyesal. Segala benda dosa yang berkaitan dulu, semua aku nak padam. Mana tempat, mana pelusuk, mana ruang, mana inci yang ada mengingatkan aku apa-apa tentang dosa yang lama, semua aku nak hapus. Kalau itu dia punya fikiran dia, jawapan dia, menganggap dosa dia sangat besar tu, bagus. Ketika itu bagus. Dia teringat apa? Beban taubat. Bagus. Dia teringat apa?
nak hapuskan habis-habis segala kenangan lama. Bagus. Itu maknanya bagus perasaan tu. Dia boleh jadi pula tak bagus. Dia boleh jadi tak bagus pula macam mana? Besarnya dosa saya, buruknya maksiat saya, teruknya kesalahan-kesalahan saya. Rasanya memang tak ada harapan diampunkan oleh Allah. Memang saya ni ke neraka sajalah. Memang saya ni tak ada guna langsung hidup di dunia. Memang saya ini adalah jawapannya memang tak akan diberikan kelepasan oleh Allah. Saya rasa memang Allah tak akan lepaskan saya. Saya rasa saya akan jadi yang paling buruk di akhirat nanti. Kalau yang contoh nombor 2, merasakan dosa dia sangat besar dan dia rasakan keampunan Allah tu kecil. Dia rasa dosa dia besar, pada masa yang sama dia rasa rahmat Allah tu kecil. Rahmat Allah tidak mengatasi dosa dia. Keampunan Allah tidak mengatasi dosa dia. Dia rasa begitu. Ketika itu merasa dosa sangat besar adalah buruk, tak bagus dan tak elok. Jadi dia boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus. Habis macam mana tu? Sebab itu kena belajar. Sebab itulah kita datang ni. Nak tajuk dia, Allah tak terjejas apa pun dengan dosa kamu. Tapi bukan untuk meremeh-remehkan dosa. Bukan. Bukan untuk memperkecil-kecilkan dosa. Kan. Bukan untuk merendah-rendahkan sesuatu dosa. Bukan. Bukan itu tujuan dia. Macam saya sebutkan. Sebelum ni saya pernah contoh. Saya cakap apa? Ada orang, dia tidak melaksanakan solat sunat duha sebab tak sempat. Bila dia tak solat sunat duha, dia tak sempat. Dia rasa menyesal sangat. Dia rasa kurang sangat. Dia rasa macam cacat sangat. Dia rasa macam sedih sangat. Perasaan tu bagus ke tak bagus? Bagus. Tengok juga kot. Hai. Bagus dan Jawapan rasa tu. untuk mengatur. Baguslah, rasa dah biasa buat, tiba-tiba tak buat. Tapi itu sunat je. Dia bagus ke tak bagus? Dia tak dapat, tak sempat solat duha. Sedih sangat. Sayu sangat hati. Kenapa tak dapat buat? Ya Allah, kenapa aku boleh sampai duha pun abaikan ya Allah? Teruknya perangai aku ni. Kenapa kedekut sangat? Dia punya perasaan tu. Bagus ke tak bagus? Depends kot. Bagus. Bagus Ustaz. Bagus ya? Bagus tapi berpada-pada, jangan melampau. Oh. Dia boleh jadi sangat bagus. Dia boleh jadi sangat tak bagus. Sama lah kat sini. Itu dah cerita dia. Habis macam mana tu? Kena ngaji lah. Kena ngaji? Nak ngaji apa? Boleh kodok. Belajar maksudnya. Saya dah dengar satu perkataan yang menarik perhatian saya. Cepat. Apa tadi tu? Kadang itu. Kalau nak kodok, kena kodok dulu. Kalau tak. Okey, saya dah dengar tu. Apa dia? Kalau memprioritikannya prioriti. Kalau perasaan itu datang bagi orang-orang yang tidak ada hutang solat wajib, maka ketika itu perasaan itu adalah apa? Okey saja. Bagus. Sebab dia orang yang tidak ada hutang solat. Dia tidak ada hutang solat. Faham cerita dia? Bagi orang yang tak ada bagi orang yang tak ada hutang solat, dia dah selesai perkara solat-solat yang wajib dan dia memang sedang memperbaiki kualiti solat wajibnya. Jadi dia punya perasaan tertinggal duha tu sangat bagus. Baik. Dia jadi sangat tak bagus, perasaan yang sama juga apabila dia ni jenis yang
Hutang solat yang wajib tu, yang 10 tahun tu, yang 5 tahun tu, tak ada pula perasaan tu datang. Patutnya yang itu yang rasa berdosa besar betul sebab memang confirm dosa besar. Yang confirm dosa besar, dia tak rasa apa-apa. Rasa santai-santai. Dia pula boleh buat perancangan nak tangguh-tangguh. Boleh pula beresok-esok. Padahal tak ada siapa jamin nyawa dia sampai esok. Tapi bila dengan solat duha, konon-konon macam terasa. Untuk contoh yang kedua, perasaan tu sangat tak bagus. Bukan tak bagus, sangat tak bagus. Itu contohnya lah. Jadi maknanya ada perkara, dia boleh jadi bagus tak bagus kepada seseorang. Depends pada seseorang. Kita tak tahu. Ada orang dia rasa bersalah begitu. Tak, yang saya cakap ni faham tak faham ni. Sebab nak masuk tajuk ni. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dia punya bentuk dia gitu. Sekarang ni macam saya tadi. Saya contoh tadi. Ni nak mukadimah ni sebab pengarang nak tunjuk kat sini. Nanti muka surat 114 ni dia ada tunjuk. Yang pertama, merasa dosa tu besar, dia jadi positif. Dia mahmudah, terpuji. Yang kedua, kat muka surat 114. Jadi nak masuk nanti tu. Ada yang perasaan merasa dosa besar tapi dia mazmumah. Tapi dikeji. Perasaan tu tak bagus. Merasa dosa besar tu, merasa dosa yang dia buat tu besar sangat, dia jadi mazmumah. Dikeji perasaan tu. Terhina, rasa macam tu tak bagus. Itu cerita dia. Jadi sekarang kita nak bagilah mukadimah dulu supaya fikiran kita tu dah terbuka sikit. Okey. Jadi contoh yang saya bawa mula-mula tadi, kalau seseorang itu buat dosa, dia anggap dosa tu besar, dia boleh jadi positif kalau dia mengenangkan betapa dia mesti berhenti. Dia mesti padam segala kenangan yang tak elok-tak elok tu. Dia mesti buang segala perkara yang perangai yang tak elok tu. Dan dia mesti segera bertaubat. Dia mesti, kalau dia anggap besar tapi dengan fikiran yang macam tu, handsome. Tapi kalau yang kedua, dia anggap dosa dia besar. Dia anggap malapetaka yang bakal menimpa dia, azab bila-bila datang. Dan dia rasa memang Allah tak akan ampunkan dia. Dan dia rasa dia memang akan diseksa semata-mata. Dan dia rasa dia memang semata-mata ahli neraka. Dan Allah tak akan naungi dia dengan rahmat dan belas kasih. Ketika itu, dia menganggap dosa dia besar itu tapi sangat salah dan sangat tak bagus. Kerana dia rasa dosa dia lagi besar daripada rahmat Allah. Dia rasa dosa dia lagi besar daripada keampunan Allah. Ketika itu, jadi tak bagus. Okey. Soalan saya seterusnya. Ni banyak teka-teki tau, tapi ilmu tau. Bukan teka-teki apalah contoh. Majenin. Bukan kosong. Semua berisi. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula apa kata pengarang. Okey. Dan sesungguhnya telah dibukakan bagi kamu akan bab at-taraqqi. Tarakki itu maknanya meningkat dan meninggi. Apa dia sebut? Increase. Increase menaikkan. Peningkatan. Peningkatan. Macam saya pernah sebut contoh yang lain lah. Sebelum kita masuk ni kan. Saya nak bagi contoh ni supaya fikiran kita dah mula terbuka. Nanti kita senang sikit nak faham. Contohnya, kalau satu orang itu, dia sangat suka berdoa kepada Allah. Bagus ke tak bagus? Bagus. Sangat suka berdoa kepada Allah. Bagus ke tak bagus? Jawapannya sama aja. Ada bagus, ada tak bagus. Depends. Okey, sekarang perincikan. Yang bagus macam mana? Yang tak bagus macam mana? Alamak. Seperti yang Ustaz pernah post kat Facebook. Jadi berdoa kepada Allah. Orang yang sangat-sangat selalu berdoa kepada Allah, dia boleh jadi sangat bagus apabila dia tidak mendesak Allah kabulkan apa yang dia minta sebiji. Dia tak desak. Dia semata-mata nak menyatakan dia hamba. Dia semata-mata seronok kerana bergantung harap kepada Allah.
Bila dia selalu berdoa tu, dia tidak memaksa kepada Allah untuk berikan apa yang dia senaraikan. Hanya dia rasa seronok bila dapat bergantung harap kepada Allah. Ketika itu, kekerapan dia berdoa sangat bagus. Yang kedua, boleh jadi sangat tak bagus. Ustaz, saya dah 8 tahun doa Ustaz. Satu pun Allah tak terima doa saya Ustaz. Saya rasa macam sia-sia je saya doa kerap selama 8 tahun. Saya rasa macam letih dah berdoa. Saya rasa macam penat dah berdoa. Saya rasa macam selama 8 tahun saya berdoa, untuk apa saya berdoa? Jawapannya, kekerapan, keselaluan, kebanyakan, kesentiasaan dia berdoa 8 tahun tu sangat tak bagus. Sebab dia nak Allah ikut cakap dia. Jadi orang yang selalu berdoa boleh jadi sangat bagus, boleh jadi sangat tidak bagus. Dalam kitab ni nak terangkan itulah. Hati-hati. Ini zahir bagus. Zahir bagus. Sini. Kitab ni nak tackle sini. Kenapa kamu doa? Apa yang kamu iktikadkan? Yang kamu inginkan? Yang kamu harapkan? Yang kamu panjatkan? Sini. Sebab penilaian pertama zahir. Penilaian yang kedua hati. Tapi antara penilaian pertama dan yang kedua, yang sangat-sangat penting, yang kedua ni. Yang ini tengah dicerita ni. Baik. Contoh keempat. Tak banyak contoh dah ni. Dah banyak contoh dah ni. Nak masuk mukadimah ni, saya dah bagi contoh. Ada satu orang malas berdoa. Bukan malas lah. Tidak berdoa. Atau sedikit berdoa. Sedikit lah. Sedikit lah. Perkataan dia. Bukan malas, bukan tidak. Sedikit berdoa. Soalan saya. Dia sedikit berdoa. Dia tak minta permudahkan urusan. Dia tak minta supaya pagi ni cerah. Dia tak minta supaya bos dia okey. Dia tak minta kepada Allah supaya mudah-mudahan pembelian dia hari ni lulus. Dia tak minta kepada Allah mudah-mudahan hari ni dia gini. Dia tak minta. Cuma dia memang sedikit aja berdoa. Orang yang sedikit berdoa, sedikit meminta kepada Allah ni, bagus ke tak bagus? Sama Nanti juga. jawapan dia. Depends juga. Dia tak bagus. Itu tak nak. Itu jawapan tu saya dah tahu. Macam mana yang bagus? Bagus tu ketika apa? Dia sedikit berdoa tapi bagus. Sebab apa bagus? Menikmati takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan dinikmati. Ustaz, sebab dia dah serahkan semuanya pada Allah, Ustaz. Ya, dia sedikit berdoa sebab pada dia penyerahan dia kepada Allah untuk tentukan apa saja terkena kepada dia, itu sudah bahagia dah dia. Dia nak berbahagia dengan senarai apa saja Allah bagi, dia paksakan diri dia untuk terus berbahagia saja tanpa ada banyak inisiatif, pilihan, idea, kehendak, kemahuan yang lain daripada kemahuan Allah. Dia nak jadi orang yang tunduk saja pada kehendak Allah, kemahuan Allah. Janji bukan perkara dosa. Ada kurungan tu. Itu kod tu, perkataan tu. Penting tu. Saya bukan cakap saja-saja tu. Asalkan bukan perkara dosa. Lain. Kaya, miskin, lapar, dahaga, kenyang, senang, susah, sakit, sihat. Dia nak, ya Allah, aku tak nak minta apa-apa. Cuma dosa saja jangan. Lain terserah. Engkau nak buat apa pada aku. Dia tak berdoa apa-apa. Senang cerita, sedikit berdoa. Ustaz. Tapi, ya saya. Assalamualaikum Ustaz, lama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Apanya kalau kita kata orang macam tu dia orang yang bersyukur, Ustaz, boleh tak? Ataupun saya selalu dengar juga macam golongan para sufi ni memang macam dia orang ni seolah-olah malu untuk terlalu banyak meminta kan Ustaz kan, dia jadi macam
bersyukur je dengan apa yang ada. Bila nak minta lebih-lebih dia rasa malu dengan Allah tu sebab dia bandingkan ibadat dia tak banyak mana. Jadi dia jadi orang yang kata apa, pleasant lah kan, macam syukur apa yang ada tu dah cukup. Nak minta lebih-lebih dia malu. Tapi Dia golongan para sufi lah yang selalunya macam tu. Wallahualam. baik. Dia boleh jadi betul sekiranya alasan dia betul, hati dia betul, tujuan dia betul, niat dia betul. Baru jadi betul. Kalau tujuannya salah, niatnya salah, caranya salah, ilmunya salah, dia akan jadi salah juga. Jadi depends. Saya pun tak tahu. Keadaan orang tu saya tak tahu. Tapi yang kita sedang belajar ni dua sudut. Macam mana sedikit berdoa kadang-kadang jadi bagus, kadang-kadang sedikit berdoa jadi tidak bagus. Banyak berdoa kadang-kadang jadi bagus, banyak berdoa kadang-kadang jadi tak bagus. Ukuran dia bukan pada zahir yang banyak, zahir yang sikit, tapi sekarang dia punya pertimbangan sedang melihat kepada hati orang yang berdoa itu. Sebab kita nak buat ukuran ni dua sudut. Tapi Ustaz, dalam hadis kan Rasulullah menggalakkan kita banyak berdoa. Betul. Yang itu yang sebelah sini. Cerita sebelah sini. Tapi ada hadis yang lain cerita sebelah sini. Macam mana Ustaz kita nak kategorikan hadis tu sedang cerita sebelah sini, sedang cerita sebelah sini? Jawapannya tu yang kita belajar dari para ulama tu. Ulama kita lah yang dia boleh kerana dia faham semua ayat Quran. Oleh kerana mereka mendalami semua hadis Nabi, mereka susun yang ini letaknya untuk pasal yang ini. Hadis yang ini bab doa juga letaknya dekat sini. Hadis yang ni untuk cerita bab hatinya. Hadis yang sini cerita tentang adabnya. Hadis yang sini cerita tentang ucapan perkataannya, lafaz doa itu. Jadi mereka susun, kita belajar. Gitulah cerita dia. Boleh Handsome tak handsome? Ya Allah. Jamil. Ustaz, Ya saya. kalau kita memang tak banyak doa tapi kita berdoalah juga. Kalau kita kata macam ni, hari-hari kita cakap macam tu. Ya Allah, aku serahkan urusan diriku kepada Engkau ya Allah. Urusan hati, urusan agama, urusan rezeki, urusan kesihatan, urusan masa depan dan pengakhiran hidupku. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Kalau kita tak doa yang lain tu tak apa ke Ustaz? Sebab kata itulah benda yang ada dalam diri kita. Apa lagi yang tak ada, semua ada. Kesihatan, umur, semua. Hari-hari kita minta serah pada dia gitu je. Boleh ke Ustaz? Baik, soalan yang bagus. Boleh dari satu sudut. Iaitu apa? Dari satu sudut betapa kita sedang mendidik hati untuk menerima setiap satu ketentuan Allah tanpa banyak bantahan atau pertikaian. Dari sudut itu, pendirian itu sangat bagus. Dari satu sudut yang itu. Jadi maknanya kita memang melatih hati. Kita kan belum sempurna kan. Bukan bermakna kita doa begitu kita akan tawakal juga dengan tawakal yang tinggi esok kan. Sebab kita tak tahu kan. Tapi kita kan dalam melatih hati. Jadi dalam proses kita ni memang melatih hati kita ni, mentarbiah diri kita ni sampai bila? Sampai bila? Sampai Abang Jamil. Sampai ke hujung usia. Jadi pendirian tadi dalam proses kita melatih hati untuk kita menerima sedikit demi sedikit setiap satu ketentuan Allah. Jadi itu untuk dari satu sudut situ, jawapan dia bagus saja. Tiba-tiba, dengar. Tiba-tiba di keadaan yang lain, di sempena yang lain, kita sangat memerlukan bantuan pertolongan Allah untuk selesaikan masalah. Maka ketika itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong selesaikan masalahku ya Allah. Aku dalam keadaan kecemasan ya Allah. Adakah tadi membatalkan sifat kita yang sebelum pagi tadi yang nak menerima apa saja? Tidaklah membatalkan.
Kerana pada saat dan ketika ini, di mana kita sedang berdoa, meminta, merayu ni, bukan kerana kita tidak menerima tu. Tetapi kita sedang ingin menyatakan betapa hambanya kita sangat mengharap kepada dia untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi, sudut yang itu, ketika itu kita berdoa, adakah membatalkan doa awal pagi yang tadi menerima, menyerah, apa saja, tak kisah, sanggup terima, sanggup menghadap? Apakah membatalkan yang tadi? Tidak. Kerana yang ini kali ini pula, yang petang ni sampai merayu sangat kecemasan ni, adalah soal menyatakan kebergantungan kita kepada Allah dan pengharapan tinggi kita kepada Allah. Kalau itu tujuan dia, masih okey lagi. Yang penting jangan mendesak dan memerintah dan menyuruh-nyuruh. Orang kalau mendesak, memerintah, menyuruh-nyuruh, efek dia lain. Bila tak dapat, tak puas hati. Bila tak dapat, kenapa aku tak dapat? Sampai bila aku nak berdoa? Sebab dia perintah. Dia bukan berdoa. Dia berdoa dalam ni memerintah. Dia berdoa dalam ni dia nak Allah ikut cakap dia. Kerana itu, dia jadi marah. Dia jadi menyesal. Keluar sifat mazmumah. Dia jadi marah. Dia jadi menyesal. Dia jadi sakit hati. Dia jadi putus asa dengan rahmat Allah. Dia jadi macam rasa tak berguna selama ni dia berdoa. Apa barang suruh aku berdoa? Datang perasaan mazmumah tadi. Sebab tujuan berdoa pun dah mazmumah. Tapi kalau tujuan dia minta di waktu petang itu adalah tujuan yang kebergantungan. Menyatakan pengharapan. Tunduk dengan penuh kehambaan. Berdoanya itu. Maka pada ketika itu, beza hasil dia nanti sama ada dapat atau tak dapat. Bila tak dapat, rida dia kepada Allah semakin besar. Bila dapat, tawakal dia kepada Allah semakin tinggi. Bila dia dapat, kesyukuran dia kepada Allah semakin bertambah. Jadi dia start berdoa tu dengan sifat, dengan tujuan nawaitu mahmudah. Bila dapat atau tak dapat, tetap menjadi mahmudah juga. Dia jadi mahmudah juga. Dapat pun dia jadi mahmudah, tak dapat pun dia jadi mahmudah. Ingat tak saya pernah cerita dulu, masa saya minta saat akhir pergi haji. Saya minta dengan orang yang menguruskan visa haji itu, di tabung haji naik tingkat 14 kot masa tu. Dia tanya saya, Tuan, kalau Tuan tak dapat macam mana kalau kita uruskan kalau tak dapat? Jadi saya terang kat dia dengan ringkas. Saya kata, Tuan, saya ni kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah cakap kan? Tak pernah cerita kan? Saya cakap dengan dia, Tuan, saya ni simple saja. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, Alhamdulillah. Puji-pujian tetap kepada Allah sebab yang menentukan dapat tak dapat Tuhan yang sama. Dan saya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tak ada. Saya dari lahir, Allah rezekikan saya hidup dalam keluarga Muslim, sujud kepada Allah, menyebutnya kalimah Allah. Allah taufik bagi saya dapat sujud kepada Allah. Dan saya kalau boleh biar sampai akhir hayat saya, biarlah saya punya kebergantungan, harapan saya hanya kepada Allah. Saya nak macam tu. Kadang rasa sebab sedih. Saya fikir, ya Allah, kenapa kebergantungan aku kepada engkau ni belum cukup kuat, ya Allah. Aku masih ada lagi menyimpan pada makhluk dan sebagainya. Kita masih kurang. Tapi kita kena betulkan diri kita sebenarnya. Tak apa, kita berurusan dengan manusia tu biasa kerana kita di dunia. Tapi tak boleh hilang kebergantungan total kepada Allah tu, memang tak boleh hilang. Tak boleh. Tidak boleh. Kita mungkin kehilangan anak, kehilangan isteri, kehilangan suami, kehilangan apa. Tapi kita tidak boleh kehilangan ketauhidan kita kepada Allah sepanjang hidup. Tak boleh. Benda lain nak hilang, dia akan hilang. Dan patut untuk hilang, patut. Sebab yang lain tu semua milik Allah. Tapi kalau kita hilang soal ketauhidan kita, keesaan Allah, kita nak jadi apa? Tak, sebenarnya kita nak jadi apa? Kita hidup untuk apa? Dan kita nak jadi apa? Dan kita nak ke mana? Semua yang aturkan, yang tentukan kita di sana, di sini, begitu, begini, keadaan seperti itu. Semua Allah.
Tak ada siapa-siapa pun yang menguasai, mentadbir, menentukan kita, melainkan hanya Allah. Jadi kalau kita tidak meletakkan, tingkatkan hati kita tu kebergantungan, tapi dengan kefahaman, dengan ilmu. Contoh-contoh tadi yang saya bawa tu ajak kita berfikir supaya kita nampak, oh rupanya dari satu sudut boleh jadi baik, dari satu sudut boleh jadi tak baik. Akhirnya kita tak ada terkagum orang yang banyak doa dan tidak terlalu memandang hina orang yang tidak berdoa. Tapi kita galakkan supaya berdoa. Tapi kenapa? Sebab kita dah tahu orang yang banyak berdoa mungkin jadi baik, mungkin jadi tak baik. Orang yang tidak berdoa, sedikit berdoa, mungkin juga jadi baik, mungkin jadi tidak baik. Tak tahu. Akhirnya kita berhati-hati pada satu, mengelakkan diri daripada tertipu dengan lakonan-lakonan manusia. Itu Allah protect kita mudah-mudahan dengan ilmu. Supaya kita tak tertawan dengan orang yang mungkin berpenampilan seperti agamawan, seperti orang syekh besar. Sebab belum tahu. Belum tahu siapa dia. Belum tahu. Belum tahu. Dan kita juga tahu perkara tersebut tak perlu kita jadikan kepura-puraan kita dalam urusan agama. Sebab kita tahu kita berhadapan dengan orang yang ilmu. Yang orang pun tahu betapa dia tidak tahu sebenarnya tentang kita. Dan kita pun sangat tahu betapa kita sangat tidak tahu apa-apa tentang diri dia. Yang hanya mengetahui tentang kita semua hakikatnya hanya Allah. Jadi akhirnya kita lebih berhati-hati dalam banyak perkara dan kita lebih berhati-hati tentang hati kita sendiri. Kesihatan hati, kekhusyukan hati dan kejujuran hati kita. Tapi semuanya dengan pemahaman ilmu. Ustaz. Faham ke cerita saya ni? Ustaz. Faham. Ya. Kalau kita kurang berdoa, kurang berdoa, tidakkah dia nanti macam yang ada dalam hadis 40 tu yang suruh kita minta sehingga sekecil-kecilnya yang tali kasut. Semua kena minta. Kadang macam saya rasa macam saya ni kurang berdoa juga. Tapi bila teringat hadis tu macam, saya kena banyak doa. Jadi macam dah terkonflik pula diri sendiri. Tu yang bagus tu. Supaya setiap kali kita berdoa, kita fokus kepada kenapa kita berdoa. Dan setiap kali kita tidak berdoa, bukan dalam keadaan lalai. Tapi tidak berdoa itu adalah keputusan, pilihan yang ada tujuan. Boleh faham ayat saya? Ulang Ustaz, ulang. Ada orang. Ada orang, dia tak berdoa sebab apa? Sebab lalai. Tak ingat Allah, lupa Allah. Tapi orang yang soleh, ketika dia berdoa, dia ingat Allah. Ketika dia tidak berdoa, dia ingat juga Allah. Dia tidak berdoa kerana apa? Kenapa aku tak berdoa sekarang? Aku nak redha. Kerana aku tak berdoa sekarang, aku nak terima apa saja. Kenapa? Dia tidak berdoa pun dia ada tujuan. Dan ketika dia berdoa pula, dia ada tujuan. Kenapa saya berdoa? Sebab aku nak menyatakan pengharapan. Sebab aku nak besarkan kebergantungan. Sebab aku nak tingkatkan tawakal. Sebab aku nak tinggikan kepercayaan aku kepada Allah. Aku nak meyakinkan diri aku bahawa hanya Allah saja yang dapat makbulkan. Jadi, ketika dia berdoa, dia ingat Allah. Ketika dia tidak berdoa, juga dia bukan lalai berdoa. Ada orang tak berdoa ramai sekarang, tapi lalai. Lalai dengan dunia, lalai dengan dia. Tapi orang yang ahli ilmu, ahli saleh, orang yang abid, mereka tu ketika tidak berdoa pun ada tujuan. Kenapa tak berdoa sekarang? Sebab aku nak redha. Sebab aku nak terima apa saja. Sebab aku nak jadi orang yang mengikuti kehendak Allah. Nampak tak? Orang yang memiliki ilmu, mereka itu kadang-kadang diamnya pun ibadah. Tidurnya pun ibadah. Memandang kepada alam pun jadi ibadah. Ketika dia tidak mengangkat tangannya pun jadi ibadah. Ketika dia mengangkat tangannya pun dengan ibadah. Ketika dia bertasbih dengan lidahnya ibadah. Ketika dia berdiam diri juga ibadah. Kerana dia itu hidup hatinya. Sebab itu orang yang hidup hatinya itu mahal harganya. Luar biasa anugerah Allah. Boleh faham cerita saya ni? Macam pelik-pelik. Alhamdulillah, faham Ustaz. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah belajar sikit ni kan,
Kita jadi gerun nak jumpa orang soleh. Kita nampak dia macam biasa saja. Kita tak tahu, sebenarnya kita tak tahu tentang perihal dia. Tapi kalau kita dah belajar mendalam ilmu ni, kita akan jadi semakin takut. Bukan takut nak lari daripada dia. Sebab kita tak boleh nak jangka apa dia. Dia tu bagaimana, hati dia sedang bagai apa, hati dia sedang berkata apa. Dia ada dunia dia sendiri. Dia ada pemahaman dia sendiri. Dia ada cara melihat dia sendiri. Dia ada kehambaan diri yang terus berjalan berterusan. Cuma orang-orang soleh, diam atau tak diam, angkat tangan atau tak angkat, bergerak ataupun duduk, straight, terus-terusan mengingati Allah. Terus-terusan mengingati Allah. Cuma untuk para Nabi, terutama Nabi Muhammad, lagi Allah tambah. Iaitu, bila dia tidur, mata saja tutup, hati langsung tidak berhenti mengingati Allah. Sebab tu wuduk Nabi tak batal sekalipun tidur. Rasulullah sebut, innama tanamu aini wala yanamu qalbi. Aku kalau tidur, bangun tak ambil semayang sebab mata aku saja tidur. Hati aku tidak pernah tidur. Sebab tu Nabi kalau tidur, bangun boleh terus solat. Itu para Nabi terus naik tahap tinggi lagi. Sampai tidur pun tidak memutuskan dia daripada mengingati Allah. Kalau orang alim, wali-wali Allah itu, diam pun ingat, cakap pun ingat. Masa berdoa pun sebenarnya dia beringat Allah. Masa dia tak berdoa pun sebenarnya dia mengingati Allah. Aku tak berdoa kerana aku nak terima segala apa ketentuan Allah. Jadi dia ni, susah dia nak cerita dia punya. Ya, saya. Ustaz, apa itu takrif doa sebenarnya? Makna takrif doa tu sebenarnya. Ada dia maksud dia mengingati ke apa? Da'a yad'u maknanya menyeru. Asal perkataan dia. Menyeru, memanggil dengan tujuan yang pelbagai. Jadi contoh da'a yad'u du'a. Da'watan. Apa maksud da'a? Menyeru, memanggil. Menyeru, memanggil. Jadi kita ni menyeru dan memanggil kepada Allah dengan tujuan tertentu. Dengan asbab tertentu. Dengan hasrat tertentu. Kadang-kadang kalimah menyeru, berdoa ni digunakan untuk kepada makhluk. Tapi bukan tujuan sembah. Contohnya, jangan kamu jadikan seruan, panggilan, du'a'u bainakum. Perseruan, panggilan sesama kamu itu, jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul seperti panggilan, seruan di antara sesama kamu. Dalam Quran ada ayatnya. Yang itu doa juga. Doa juga. Tapi bukan bermakna sembah. Seruan, panggilan dengan tujuan mendapatkan perhatian dan menginginkan sahutan. Dalam Quran juga, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Jangan kamu seru, panggil siapa-siapa pun selain daripada Allah. Itu yang dimaksudkan ialah menyembah. Jadi asal makna doa, memanggil, menyeru. Mungkin makna dia menyembah, mungkin maknanya bukan menyembah. Itu asal perkataan lah. Tapi kita tak cerita kat sini lah. Sebab cerita kat sini dia aspek lain. Cerita kat situ dari segi bahasa. Nanti lepas dari segi bahasa, dari segi syarak. Dari segi syarak, turun dari segi adab. Dari segi adab, kemudian dari segi apa-apa yang lain. Kemudian bawahnya lagi, ialah tentang persoalan hati ketika berdoa. Yang kita sedang bincang ni, yang sebelah sini. Yang jauh sebelah sini. Jadi berbeza dia punya apa? Dia punya medan bicara dia. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Ya. Ni saya ni kan selalunya kalau macam orang nak pergi umrah, nak pergi haji, saya selalu minta tolong doakan bagi pihak saya. Boleh ke begitu Ustaz? Minta doakan pergi haji lagi, minta doakan pergi umrah lagi, minta doa sihat. Macam mana tu? Minta doa pergi haji lagi, minta doa dapat pergi. Minta dia doakan kita ya? Gitu? Yes, betul macam tu Ustaz. Jawapan dia, ini dari segi fiqh, ia boleh. Jawapan ringkas. Jawapan ringkasnya boleh. Nak jawapan ringkas ke jawapan panjang?
Suka hati ustaz lah mana yang betul. Kalau ikut suka hati saya, Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi kesukaan dan kehatian kepada saya. Jawapan dia boleh. Silakanlah. Ustaz. Ya. Satu soalan lagi Ustaz. Baik. Tentang doa ni, sejak dah belajar dengan Ustaz ni, Allah tak tahulah macam mana hati ni dah. Mudah-mudahan baik, insyaAllah. Yalah, mudah-mudahan itulah. Amin. Macam ni Ustaz. Satu benda yang saya mohon ni lebih 10 tahun saya dah berdoa Ustaz. Oh ya. 10 tahun lebih berdoa masih tak dapat lagi. Tapi di akhir-akhir ni saya dah duduk fikir apa sebab doa saya tak terangkat. Adakah doa saya ni salah mengarah-ngarahkan Allah ke? Atau apa sifat saya berdoa ni ke salah ke perkataan saya ni? Jadi saya dah ambil pendekatan Ustaz, saya tak nak berdoa benda yang sama Ustaz. Dan saya berdoa tu saya dah pegang ke hati saya berdamai dengan takdir Allah. Dan saya ubah doa tu, saya cakap benda yang satu cuma saya serahkanlah kepadamu ya Allah. Mengikut mana yang kau fikirkan terbaik bagi doaku tu. Itu salah ke Ustaz? Baik, soalan yang bagus. Ada beberapa pilihan yang kita boleh buat yang baik. Yang pertama, kita terus berdoa sekalipun 10 tahun yang lalu telah berdoa. Tapi untuk tahun ini kita teruskan juga berdoa. Jawapan dia boleh. Cuma kita nak perbaiki apa? Perbaiki tujuan berdoa. Kenapa berdoa? Apa sebab berdoa? Kalau kita berdoa untuk kali ini, kita tingkatkan kualiti tujuan. Iaitu apa? Aku berdoa kali ini, ya Allah, aku perbaiki niatku, tujuanku. Bukan memberi arahan kepadamu. Bukan engkau mesti mengikuti kehendakku. Bukan memberikan suruhan-suruhan, ya Allah. Tapi aku lebih seronok terus meminta kerana inilah cara kebergantungan aku, pengharapanku, dan cara aku meningkatkan tawakalku dan kepercayaan keimananku kepada Allah. Aku akan terus meminta. Dan aku tidak bimbang doa aku dikabulkan atau tidak dikabulkan. Yang aku bimbang kalau aku mula jadi putus asa untuk terus meminta. Itu saja jangan ya Allah. Kalau pendirian yang itu, jawapannya meneruskan berdoa adalah bagus. Pilihan kedua. Macam doa Saidina Umar. Doa Saidina Umar. Pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, kita tidak lagi meneruskan doa yang 10 tahun itu. Tetapi tujuan dia, tujuan tak berdoa tu kena tahu. Tujuan. Lagi sekali, tujuan. Nawaitu dia, hasrat dia. Dia punya paksi kenapa tak berdoa. Kalau tak berdoa kerana putus asa, kan saya sebut tadi jadi tak bagus. Tapi kalau tidak meminta lagi, bukan kerana putus asa. Tak pernah putus harap. Tak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa meyakini bahawa rahmat Allah begitu luas. Hanya saja merasa malu kepada Allah. Betapa doa kita yang dulu tu seperti kurang adabnya, kurang tertibnya. Dan kali ini kita nak memperbaiki. Tidak meminta lagi apa yang kita minta. Tetapi mohon supaya Allah merahmati, meredai, merestui kita dengan apa saja pemberian yang layak, yang sesuai selama mana ia tetap mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tak minta lagi yang dulu-dulu tu. Cuma dia dengan penuh tawaduk ingin belajar menerima apa saja dan ingin mendapatkan kelapangan jiwa atas setiap satu inci takdir yang ditentukan oleh Allah kepada dia. Ketika itu, kalau dia tidak meminta lagi, jawapan dia pun okey juga. Jadi kalau nak teruskan meminta, ada tujuannya. Kalau tidak lagi meminta, ada tujuannya. Selama mana tujuannya betul, insya-Allah dengan cara yang zahirnya betul, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima ketika kita masih meminta dan Allah terima kita ketika mana kita sudah tidak lagi meminta apa yang kita pernah minta. Belit-belit ke? Nampak saya terseduh rasa di hati ni 10 tahun Ustaz. Mohon tak dapat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati yang mana baik untuk kita insya-Allah.
Saya juga ada perkara yang saya ingin. Saya juga manusia biasa, ada perkara yang saya hasratkan. Tapi saya cuba terapkan dalam keluarga saya macam itulah. Jangan sampai keinginan kita sesuatu tu sangat besar sehingga menenggelamkan dan menyingkirkan kehambaan kita kepada Allah. Walaupun keinginan kita tu dalam urusan agama. Ada orang ingin sangat supaya dia dapat bina masjid. Dia nak bina sebuah surau. Dia nak sangat. Tapi kesangatan kepada amal soleh memang bagus. Sahabat Nabi ada yang nak nafkahkan hartanya semua seperti Abu Bakar. Sayyidina Umar nak wakafkan, sedekahkan hartanya separuh. Ada yang sampai nak berikan perigi, sumber air. Ada yang nak sampai berikan macam-macam. Bersangatan ingin untuk membuat sesuatu perkara yang baik dalam urusan agama tu, itu memang zahirnya memang bagus. Dalam kitab ni, dia tak nak cakap orang berdoa bagus, orang tak berdoa tak bagus. Bukan. Tetap kalau dia belajar dalam bab fiqh, dalam bab perkara lain, dia kata berdoalah kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan permintaanmu. Jadi perintah berdoa. Mana ada dalam Quran perintah jangan berdoa? Dekat sini bukan bincang berdoalah atau jangan berdoa. Dekat sini nak bincang ketika berdoa, apa tujuan yang lurus supaya ketika berdoa itu adalah ketika berdoa yang betul. Kalau tidak berdoa, bukan jangan berdoa, bukan. Tidak berdoa. Kalau tidak berdoa, macam mana tidak berdoa dalam jalan yang lurus? Ustaz, kalau tak berdoa kan tak bagus. Tak bagus kalau jalan tidak berdoanya tak bagus. Tapi tidak berdoa, ada satu sudut jalannya masih bagus. Tapi bukan bermakna tidak digalakkan dan tidak disuruh berdoa. Tetap disuruh berdoa. Tapi kita kan tak setiap 24 jam berdoa. Jadi macam mana yang waktu yang kita tidak berdoa itu pun kita dalam kualiti sebagai seorang hamba. Tadilah, tujuan tadilah. Macam mana sekarang tak berdoa? Nanti pukul 9 sampai pukul 10 tak berdoa. Makan ke, apa ke. Kan banyak masa kita tak berdoa. Macam mana nak jadikan kualiti ketika masa kita tidak berdoa tu, tapi kualiti kehambaan diri kita kepada Allah tinggi. Oh, rupanya ada tujuan, ada ilmunya, ada kefahamannya. Yang mana dengan kefahaman, ilmu dan perjalanan kembara hati yang sentiasa faham tujuan ketika berdoa dan tujuan ketika tidak berdoa itu menjadikan hati seseorang itu sentiasa hidup, sentiasa bergantung harap kepada Allah. Walaupun pada zahirnya dia pakai biasa-biasa saja. Pergi pasar, bawa kereta, pergi jalan. Tetapi dengan bekalan ilmu, cahaya dan kefahaman, dia memikul satu perasaan dan kehidupan hati yang menjadikan dia tu damai pada setiap keadaan. Ini benda yang susah kita nak cerita secara kertas dan lisan, tapi kita memang doa kepada Allah. Saya juga kena berdoa dan memang berdoa pun kepada Allah supaya Allah hidupkan hati saya. Supaya perkara macam ni, kalau orang yang tak belajar dan tidak tahu tentang ilmu berkaitan dengan menghidupkan, apa kita sebut, mencerdaskan atau makanan rohani lah yang biasa orang sebut makanan rohani, makan rohani. Kalau benda ni kita tidak berikan kepada hati kita, makanan rohani ni ilmu, zikir, kefahaman, wahyu, pesanan, wasiat, riwayat, semua ni yang disediakan oleh ulama dengan hadis-hadis dengan ayat Quran, dia memang menghidupkan hati kita. Dan percayalah, orang yang hati hidup sahaja yang sebenarnya benar-benar hidup. Orang yang hatinya hidup sahaja yang di dunia ini sebenarnya dia betul-betul hidup. Kalau hati mati, sebenarnya dia tidak hidup. Cuma dia tu umpama kerana ada nyawa, masih dalam jasad, seperti hidup. Tapi hati sebenarnya. Baik ya? Allah. Ya.
Kalau kita doa tapi tak makbul, kita rasa macam mungkin sebab dosa kita banyak kan. Jadi kita bukan nak berhenti berdoa, cuma macam yang tadi lah, tak berapa berdoa tapi kita fokus untuk tebus salah dosa kita tu. Kira okey ke? Okey. Kerana ketika mana kita berdoa, kita merasakan bahawa doa yang kita minta itu belum dikabulkan. Kita merasakan belum dikabulkan dari satu sudut. Tapi kita kena ada ilmu betapa ia sudah dikabulkan dari dua sudut. Yang pertama, dari satu sudut tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Contoh, kita meminta kepada Allah agar kita memiliki sebuah kereta. Contoh saja. Tapi sampai sekarang belum termakbul. Dari satu sudut belum termakbul kerana kita belum dapat kereta. Tetapi dari dua sudut yang lain, kita punya doa mungkin telah pun dikabulkan. Iaitu apa? Yang pertama, kita telah dihindarkan oleh Allah dari musibah, dari kesusahan, dari malapetaka, dari kesulitan. Salah satu musibah yang paling besar ialah dosa. Allah dah hindarkan kita banyak dosa zina kita tak pernah buat, dosa mencuri tak pernah buat, Allah dah hindarkan kita. Itu juga bentuk kedua makbul doa. Bentuk ketiga dalam sudut yang dua tadi itu ialah Allah makbulkan doa kerana kita sudah pun disediakan tempat kita, ganjaran kita, pahala kita, pembalasan untuk kita di dalam syurga yang memang sedang menunggu untuk kedatangan kita sebagai kemakbulan oleh Allah atas doa yang kita doa pada saat ini yang kita anggap belum makbul pada satu sudut, sebenarnya sudah termakbul pada dua sudut yang lain. Kan doa makbul mustajab 3 jalan kan? Yang pertama, diberi sebiji apa yang kita minta. Yang kedua, dihindarkan kita daripada kesusahan musibah. Itu makbul. Ketiga, makbulnya ialah Allah simpankan dulu apa yang kita minta itu untuk diberikan dengan sesuatu yang berkekalan dan lebih berbaloi dan bernilai berbanding apa yang kita minta, tapi nanti di akhirat. Oleh kerana macam mana kita nak adjust perkara tersebut, ini yang saya pernah sebutkan bahawa dalam mempelajari sifat-sifat mahmudah ni, memang kita ketika belajar kena satu-satu jenis sifat. Tetapi untuk dapat pendirian yang teguh, kita kena dapat setelah kita gabungkan semua sekali. Dari satu sudut adanya tawakal, dari satu sudut adanya redha, dari satu sudut adanya meminta, mengharap, dari satu sudut ada yang namanya menyesal dan bertaubat, dari satu sudut namanya ialah sabar, dari satu sudut namanya redha, dari satu sudut namanya syukur, dari satu sudut namanya sangka baik, dari satu sudut. Akhirnya semua angle tu akan menutup cela-cela dan cacat-cacat yang ada pada hati kita. Dan memang dia memerlukan proses peningkatan dan pembetulan peringkat demi peringkat. Jadi boleh saja sekadar yang tadi tu okey saja. Menganggap mungkin dosa atas dosa kita, lalu kita bertaubat dari dosa kita. Boleh. Perkara tu semua secara zahir okey saja. Baik ya. Jadi itulah saya respon sikit lagi satu sebelum kita tutup ni yang ada di kotak kita. Kotak box kita, Ustaz, lepas solat saya berdoa, ya Allah tolong kembalikan nikmat ibadahku yang dulu. Ya Allah berikan khabar baik dalam segala hal yang aku tunggu-tunggu. Ya Allah pulihkan diriku kerana ada yang hancur dalam hatiku dan tidak ada yang melihatnya, mengetahuinya kecuali Engkau. Ya Allah bantulah aku supaya berdamai, ikhlas dengan segala hal yang tidak boleh diubah yang sudah ditentukan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah. Aku mohon ketakwaan, aku mohon perlindungan dan aku mohon kekayaan. Kekayaan ada maksud, dua maksud. Satu, harta banyak. Yang kedua, tidak bergantung apa-apa melainkan hanya kepada Allah. Maknanya berlepas diri daripada kebergantungan dengan makhluk.
Itu maknanya ghina. Ghina tu maknanya kekayaan juga. Jadi tergantung kita niatkan kekayaan tu kekayaan yang apa. Jadi secara umum dia punya zahir ayat dia okey saja. Okey saja. Secara umum ayatnya okey saja. Jadi itulah yang kita dapat bicarakan pada pagi ini sebagai mukaddimah kepada betapa rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keampunan Allah jauh lebih luas daripada sebesar apa pun dosa yang kita lakukan. Namun macam saya sebutkan tadi, perkara ni dia ada tahap-tahap dia, ada susunan dia, kita pergilah perlahan-lahan dan nikmatilah kelazatan ilmu yang berkaitan dengan hati ni. Dan ulama-ulama kita yang mahir tentang kebersihan jiwa ni, saya tak dapat bayangkan macam mana dia punya tenggelamnya jiwa dia dengan cinta kepada Allah. Kerana kita yang tahu sikit-sikit ni baru nak belajar pun kita dah mula dapat merasakan nikmatnya ilmu ini. Padahal kita belajar ni baru dia punya permukaan saja tau. Belum masuk cerita dalam mengorek kita punya keburukan, kebusukan, kejahatan hati kita sampai kita jumpa. Masih ada benda yang jahat lagi dalam hati kita yang berkerak-kerak yang perlu kita buang. Tapi dengan ilmu, kita bukan dengan tangan nak korek-korek nampak kerak tu. Dia dengan ilmu. Bila kita faham, makin nampak, rupanya kat sini celah salah dia. Tapi bukan semata-mata kita putus asa. Tapi kita nampak, yang sini aku kena betulkan. Yang sini aku kena tingkatkan. Yang sini aku kena baikkan. Yang sini aku kena molekkan. Kita mula nampak sikit-sikit. Tapi nampak tu dengan ilmu, kefahaman. Dan mungkin dalam nampak dan faham tu ada tersilap sangka sikit. Lepas tu kita ulang lagi sekali ilmu. Kita makin nampak dengan cara yang lebih baik. Ini semua adalah nikmat Allah. Dan dia punya lazat dia sukar nak dibandingkan dengan apa-apa pun zahir mata benda dunia. Dan mudah-mudahan Ramadan adalah medan kita penyucian jiwa. Allah bersihkan hati kita dan Allah teguhkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.